Aduh. Welcome back. Dah tak boleh. Dah tak boleh. Bila akak scan PC dah okey. Mana ada? Sekejap. Is tinggi. Sekejap kita try. Ya kan? Okey ke? Macam okey. Sekarang okey. Okey ke? Kita tak tahu. Sekejap. Ha? Hello? Hello? Ha. Hello? Ya. Okey ke? Sekejap. Jom kita pergi jalan-jalan jap. Test. Oh, test. Jom. Sabar. Kita cek. Jalan tu. Memang pergi sini lah. Saya. Naga. Siapa kau ni? Cik orang. Balik lagi ke? Sorry orang. Ada orang nak hantar barang. Adik. Hello. Ya. Jom. Sorry. Ada hal tadi. Sorry korang terpaksa sidai. Ada orang call. Hantar barang.
Ya, kita tengok Tengok ping saja dah 100 lebih. Mana dia? Ya Allah. Malas aku. Allah. Jangan malas. So di situ. Sekejap. Kita buat yang ekstrim sikit. Yang gegar-gegar. Adik jom. Aisyah. Aisyah menu ke? Ya. Jom. Oh, kali ni dengar kan? Dengar. Alhamdulillah. Rasa DS macam Abah. Mana dia? Jaga dulu. Sekejap saya try. Tadi ada nak tolong TV kakak je tadi saya ni. Asyik sangat ni. Rasha dah ramai jaga. Tapi silap je dia ni. Okay, Betul Ha? Okey. Oh, buat epic tu. Okay. Tak, kita try dulu. Oh, kena try. 10 from someone. Rania Ya Makan. Allah. Thank you. Pakcik. Hidup dia memang nak langgar saya je korang. Semoga dia memudahkan urusan. Aceh. Apa dia? Adik tak sengaja. Macam sengaja je. Tak. Adik tengah pandang kiri tadi. Semua salah dia orang. Sabar. Sorry. Tengah try lah ni. Ya, kita try. Dengan tayar RGB yang menyelah betul. Mana ada RGB? Oh, RGB Ya. Tak tahulah kat mana berat. Dah boleh fly. Dah boleh, apa ni? Boleh dah ni fly runnya. InsyaAllah. Ya. Kita try. Kita tak tahulah kat mana yang ni. Saya kena buat ekstrim sikit. Boleh kot? Okey. Rasanya dah okey. Betul lah TV. Okey ke? Ya okey. Okey. Rasanya dah okey lah Anzu. Pergi mana pula? Jalan dulu. Rasanya memang dah okey ni. InsyaAllah. Ping kau tu jumping. You. Kejap ada sampai beribu. Rasanya dah okey. Thank you Hanzo. Tolong. Kalau ping maksudnya internet. Tak, sebelum ni okey je. Tiba-tiba lately ni naik sampai beribu. Masalahnya semalam ping naik sampai beribu lah, tapi tak lag pun. Tak kena on off wifi. Keyboard nak lawan dengan Pak Is punya keyboard ke ni? Risau jari makan keyboard je ni. Jangan. Sebab FPS kau stabil 70 kat atas je. Jalan. Oh, itu sudah jalan ke? Kita pergi. Semua je. Kau nampak?
Berat lagi ke? Hello, berat lagi ya? Dah, okey. Sekejap. Alhamdulillah. Apa lagi backflip lah ni, ini TV. Ui, makan modal ni kalau mampus ni. Saya dah lah miskin. Tengok tu. Kena doa abah. Mana Aisyah? Aisyah kat mana? Sekejap saya parking jap. Tak boleh lah orang duk menekan. Sekejap saya pergi ambil barang jap. Sekejap. Raranya. Mana Aisyah? Aisyah kat mana? Orang. Aisyah kat mana? Dalam padang golf. Empat, from Tok Kadi. Alo adik dengar tak? Tok Kadi. Macis. Semoga dimudahkan sesuatu. Jadi mudah. Mana padang golf? Kat mana? Sini ke? Sini tak eh? Mana padang golf? Oi, salah. Saya yang kanan. Sini ke? Si rumah orang. Mana padang golf kan? Orang. Mana? Adik kat mana? Apa yang bercakap tadi esok baru reply? Oh ya? Sekejap. Adik kat mana? Tak nampak pun. Itulah. Apa tu lah? Kat mana? Padang kau? Dah keluar dekat luar ni. Keluar padang kau. Kita baru nak masuk. Lambat. Sabar. Tunggu dalam tu. Kat luar ni, luar jalan. Luar jalan?
kat dalam padang golf ke? Baru nak masuk. Adik kat mana? Mana tak nampak. Kat luar ni. Tak ada pun. Kat ni. Kat luar ni. Aduh. Ni. Mana? Ni. Mana? Ni. Tak ada. Ni. Mana ada? Tak ada. Sini. Sini. Ada ni. Ada ni. Tak, kepala kakak tak nampak mana. Hidung tak nampak ni. Kepala kakak tak nampak. Ha. Adik kat mana? Mata hidung kakak pun tak nampak mana. Adik kat luar. Bukan baru nak masuk. Baru nak cari jalan masuk. Adik kat luar. Kakak mana? Luar mana? Tak ada pun akak kat luar ni. Kat jalan raya Terus masuk ni. kiri. Belah luar. Tak ada. Mana? Ada ni. Kiri? Kiri ke? Kiri? Mana? Adik kena pergi kiri. Akak nak kena pergi kanan ke? Oh, adik kena pergi kiri, akak pergi kanan. Adik pergi kiri, akak pergi kanan. Sekejap adik cuba. Sudah sesat je, tak tahu kat mana masalahnya dia duduk. Ada pun? Tak ada pun adik. Kita balik terbalik. Akak pergi Adik kanan, sini. adik pergi kiri. Ha? Adik. Mana? Astaga. Adik, kenapa tak cakap? Hello? Hello? Sekejap. Dah location todok dia senang. je. Alah, adik bagi location lah kan? Tak payah location. Kita kat tempat sama. Yang tempat besar tu tadi malam aku je tak nampak. Kita kat tempat sama je pusing. Tempat besar je. Saya patah balik. Sekejap, lupa. Tepi lah bas. Sodok je. Mana? Okey, akak. Ya. Hello? Hello. Kak. Tadi yang pula dia ni yang salah. Hello. Anak abang ya. Hello. Hello. Asal di palau saya orang. Hello? Mana? Ya. Dekat luar. Cincin. Kat luar. Ya, adik kat Okey, mana? kakak, Cuba okey. dia masuk padang golf balik. Okey, kakak pun masuk padang golf. Ya. Kak masuk Okey, kita ni. jumpa dalam. Dah boleh dah buat call ni tak perlu. Tak perlu dia nak test. Mana mata hidung kakak? Tak Penat nampak dah. pun. Hello je sejam rasanya. Jangan begitu. Sekejap. Mana? Saya betul. Ni tempat. Mana? Mana? Ada dalam tadi. Ha? Wan silau ni aja ke? Sekejap. Anggar sikit. Mana? Oh, sudah. Macam mana Tadi tu. Ha? Apa? Ha? Jom pergi baiki. Jom. Oi, kuda kuning. Minyak sikit ni macam mana nak bertahan hidup? Oi, dia ingat dia apa? Dia mundur. Kami pula yang marah. Jangan nak marah-marah. Sekat dia boleh tak? Sekat dia. Tak payah pergi belakang. Macam mana saya sikit dah bagi klien ni. Belakang. Ya, bah. Nice dah makin okey ni. Kan? Alhamdulillah. Thank you kat ni. Hanzu tolong tadi. Saya banyak huha-huha je tak faham. Kena masuk dulu baru boleh kasih. Dah tak berat ke? Dah tak, Alhamdulillah. InsyaAllah. Makcik-makcik bawa betul lah. Dah cukup elok dah ni. Budak depan ni yang tak elok. Dia kejap langgar. Hanza. Memang. Aduh. Boleh really siap kan? Ni. Oi. Tapi itulah ada orang cakap tayar ni tayar RGB. Tengok dulu dak sistem. Tengok. Dia dah cakap. Oh, ya Allah.
Punca ni punca. Punca Jalan Rosak. Ni Rania, Akish sudah reply PM, nanti baca cik. Baik Akish. Sekejap lagi Rania baca. DNA sama macam Abah DS. DS banyak kat Raisya. Baik siap Rania, buat sekali lagi. Buat lagi sekali. Buat apa? Up ni. Risau tengah motor ni polis lalu. Lesen saya dah nak habis. Kena panggil aunty ni. Siapa? Akish panggil Rani aunty ke? Rani panggil Akish aunty? Mana satu? Hello? Hello? Dik? Hello? Ya. Buat apa tu? Beranda masa depan. Hanzu panggil Atuk. Korang keyboard ni memang tak boleh didiamkan ke? Bising. Pingko naik 400 duk. Yo. Tak boleh nak kawan. Rani dah panggil Akish aunty. Aunty. Oh ya. Yeah. Aunty Akish. Dia dah mula dah. Kau panggil Hanzo apa-apa. Nas landing. Mana dia? Oh, pagi banyak polis ni. Hanya kena noise suppression tu. Nanti dah pakai ops boleh kurangkan bunyi keyboard tu. Ya yeah. Hanzo panggil pakcik pun boleh. Hanzo pangkat atuk-atuk kan Akish. Hello. Adik dengar tak ayat ni maha tu aku dari semalam. Keyboard ni diorang cakap macam potong bawang. Sebab bising dia. Macam mana? Kan saya sengaja nak potong bawang. Ada ya Allah. Bismillah. Nanti kau aja dia bagi ops. Tolong aja. Weh, ya Allah. Weh, macam tu je main pusing-pusing kerja. Happy betul mak ayah saya gelak kat luar bilik. Kalau korang dengar, abaikan je lah. Senyap. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya boleh. Nanti dah pakai noise suppression, dia akan halang bunyi drama. Raisya, Rania. Raisya? Rania ke Raisya ni? Rania. Nama tengah Rania. jalan nanti. Ya Allah, parking tepi lah wahai adikku. Tak apa, jalan ni kita punya. Jalan kita punya lah, Ya. Agak sihat. Hei, astagfirullahaladzim. Pergi isi minyak. Ya Allah, alhamdulillah rezeki. Nak gerak dah ni. Oh, nak gerak dah? Gimana? Nak pergi cari pasal. Cari pasal? Wow, macam best. Ya. Nak pergi cari pasal. Yelah. Tengah jalan sangat ni. Ini kalau polis datang kejar ni semua kena ni. Oh ya. Saya bayar. Jangan langgar tiang jangan langgar tiang. Ya, akak pun jangan langgar tiang. Ya, akak memang dah biasa macam tu. Alamak. Okey. Bye-bye. Okay, bye-bye. Allahu Akbar. Alhamdulillah rezeki anak soleh hot. Soleh apa? Potong bawang pun nak bagi tahu orang kat sini. Nak bagi tahu kan korang cakap saya ni mesin. Tak masalahnya mana Raisya. Dalam tu ada nama Jorimau. Betul. Raisya kat mana ni? Mana dia? Oh, dia cakap nak pergi repair tadi. Polis ada kan? Kat mana repair?
Sini ke? Salah. Macam bukan ni. Rasha mana ingat dah kakak dia. Dia isi minyak. Minyak nak habis lah korang. Saya duk cari mana dia. Mana jalan yang nak pergi bengkel tu eh? Tak reti lah. Oh tu. Dia tak boleh tinggal kat dia. Kat dia ni tak reti betul Mac. Oi, boleh pula patah balik. Sekejap. Polis ada kan? Jalan je lah. Wrong way tu. Isi minyak lah ke? Belum. Adik gimana tadi? Isi minyak. Belakang. Ha? Sini. Suara dia slow lah korang. Bukan saya yang pekak. Sakit perut aku takut. Tak suka lah tengok abang ni. Motor ni biru. Rambut ni pink. Suruh tukar boleh? Macam mana isi minyak ni? Cash pada dah terikut lah. Macam mana? Oh tak suka ni. Dah lah tak pakai baju dalam. Singlet. Seluar kotak-kotak. Rani tak suka pink ke? Bukan tak suka pink. Tak suka ni. Abang ni. Pink tu okey je. Jenayah fashion abang tu kan. Tengoklah motor biru, rambut pink, seluar kotak-kotak. Sekejap syorang. Dia memang berdiri je ke kat situ? Oh. Kalau akak dah boleh berkhidmat. Tak apalah. Terima kasih. Adik jom. Jom. Isi minyak. Isi minyak pula. Rasa hijau ke? Oi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bahaya ni. Ni lapar. Ni tak ada boleh dah. Weh. Bismillah. Korang-korang kalau apa yang saya buat ni kak. Kalau korang nak tengok replay, korang boleh pergi YT. Si YT tak sebut kan. Boleh pergi ni YT saya dengan Raisha. Kalau korang nak tengok lah. Dia habis kak? Ha. Dengar pun tak ha je. Kenapa dalam live sangkut-sangkut ke sebab wifi lainnya? Mungkin lah, mungkin. Ping dia ni pelik sikit, kadang dia naik, kadang dia turun. Betul, Rania Johari subs and like. Yes, betul. Korang nak tengok replay, korang pergi situ. Saja, Rania Johari. Sama Raisha pun. Raisha Johari.
Okey, siap. Sedih. Tapi video saya tu dah kena kopi kanan. Banyak sangat lagu. Tak terkira. Thank you. Sebetul abang. Nanti aku sub yang like. Oh ya, saya tak gerak weh. Oh, tu macam. Ya Allah, cerahnya. Macam ni ke? Oh, ni lagi cerah. Tak boleh. Cannot. Hashtag Team RR. Jom, nak pergi mana? Nak pergi simpan dulu. Apa dia? Where to go? Ha? Apa Ada dia? adik still slow ke dekat kakak? Suara? Ah, Ha. slow? Ha. Saja lagi. Akak ni dia ada tanya orang je. Suara dia slow ke saya yang kurang pendengaran? Lag tadi. Tadi nak buat apa lah? Sedih laju sangat ni. Ni banyaknya polis tentang ni. Best ni kecuali pasal. Ya Allah, nak gimana macam ni? Jalan-jalan. Ya Allah, udahlah tu. Terima kasih. Dapat duit? Baik. Apa ni? Kali ke. Ya Allah, Alhamdulillah rezeki. Dia banyak duit, dia kaya tu. Minta lagi bos. Adik. Apa dia? Nanti malam kalau nak try lagi SM okey. Boleh kau Uh, TV tu letak sini. InsyaAllah. Duduk TV kat sini. Memang tengah jalan kita orang. Kat sini kat, Doakan dia boleh ni. Masalahnya kita dua orang pun tengah-tengah jalan. Kakak bagi duit kat siapa tadi? Tak tahu. Rashai. Kakak bagi dekat Rania. Tadi kat Rania. InsyaAllah malah aku. Bukan, kalau berat saya Terima kasih. susah nak Lelo, like. jangan. Dia bila dia berat, dia macam tak ada mood nak ni. Tadi tengah meet up. Korang kalau tengok like pun mesti korang tak suka kan. Meet up. Apatah lagi saya. Tak sempat nak meeting tempat lain, meeting kat situ. Ada ni. Ini lagi sambung meeting dengan polis jap. Yo. Cuma Okey. Hati-hati Okey, baik. Hello. Ya, kakak bersama. bye. Elok juga. Oh, you Bye-bye. saya nak je live cuma berat. Ada siapa-siapa kacau ni kau je lah. Kalau kakak ada lah. Okey. Okay, bye-bye. Nak pergi ke? Bye-bye, Elok. Jalan-jalan pun dapat duit kan? Seronok macam ni. Kenapa kau labang? Okey. Okey. Tak tahu nak buat apa lah korang. Cuba bagi idea. Kita orang dah kehabisan idea ni nak buat apa. Kakak. Oh. Kita orang dah kehabisan idea nak buat apa. Sofa okey tak? Okey. Alhamdulillah, better. Betul, okey. Jom. Push tutup kan? Dia ada macam berat sangat kan? Ha? Benda apa? Button push tutup kan? Oh, okey.
Hujan semalam start teruk kan? Mm-mm. Semalam akak tak banyak bunyi tau. Ya ke? Ya, pasal akak cakap tu ada tak dengar langsung. Akak Faham? cakap seorang ke? Syok seorang. Kau ajar dia. Bagi idea apa kata buat apa? Entah kami pembuntu, janganlah buntu. Cukuplah kami berdua je yang buntu. Nanti ada upload kat YT tak Rani, yang tak sempat tengok busy kerja ada. saya sejenis yang buat kerja cepat. Lepas settle habis je live, saya akan download, saya akan post terus. Kalau tak ada halangan lah. Sebab saya tak suka melambatkan. Cuma yang semalam punya live tu saya tak boleh, saya delete balik sebab Jom. ada masalah sikit. So yang tu saya tak boleh nak post lah. Memang nak depan ni. Cuba buka lagu kat Brave, berat tak jap? Memang kena sidai Aisyah lagi lah jap. Sekejap eh. Apa ni? Saya ambil image cross. Aduh, macam ni jalan. Saya rasa kena ni. Jangan jadi semalam sudah tengah best tengok tiba-tiba gua ni. Terpaksa sebab berat. Ini pun stres tengok. Sekejap lagu apa? Lagu Jiwang kan? Tiba-tiba naik lagu Jiwang terus. Macam tak nak bagi dengar. Takut ni. Sekejap. Korang dengar ke? Merah-merah dah. Minta hentikan kenderaan eh. Dengar. Kuat ke slow? Slow ke kuat? Kuat sangat ke? Harap tak ada. Okey je. Alhamdulillah. Harap tak ada kopi kiri lah. Tak berat, okey lah ni. Kan? Alhamdulillah, terima kasih. Sekejap, sekarang mana Raisha? Budak tu suka sangat lesap. Tak ada body suit. Thank you kan, Atuk Anzo. Oh, dia ada kat depan ni. Alhamdulillah. Dia ke? Ke orang lain? Oh dia. Tak perasan lah korang. Baju dia gelap. Dia pergi tidur kat sini. Dey. Sorry. Hello? Sorry. Tengah test something tadi. Terima abangku Hanzo Siangku.
terima. Kasihnya mana? Cimik. Oh. Korang bagilah idea nak buat apa. Kita orang dah habisan idea. Tak tahu nak buat apa lah petang-petang ni. Korang nak dengar Raisya nyanyi tak? Kasih lupa letak kan. Memang. Jangan tukar baju nak. Jom. Bawa outfit lain pula. Naik Jom. motornya. Jom. Dah 10 tahun tak mandi ni. 10 tahun tak mandi. 10 tahun tak mandi tu adik. Tak mandi hari-hari. Nak buat apa? Ikut jejak abang tarik ATM. Tak erti. Kita orang tak erti. Tak pernah buat tarik ATM tu, so tak tahu cara dia. Gila ke apa 10 tahun tak mandi? Kan gila lah. Dia lah. Saya tak. Saya mandi je. Oh ya, tak ada simpan tadi. Jom. Dia tengah lag tu. Astaghfirullahaladzim, lag. Pernah tarik macam mana nak tahu. Dia kan ada sistem. Wifi ni tak tahu kenapa. Sebelum saya live semua ni wifi duduk je. Ada sistem. Setelah Badan akak berapa? 1684. Setelah live ni yang Alright, akak dapat. dapat berkasih. Lama. Setelah live ni yang naik sampai beratus beribu naik. Outfit boleh. Sebelum ni tak ada. Kira dekat dalam ni nak save outfit ni. Normal. Dekat abang. Macam takut lah. Macam mana bajunya? Kita cuba dulu. Kasih Aisyah wifi turunnya. Kepala. Aisyah aduh tu. Abang ni. Kasih Aisyah wifi tu. Kan semua. Adik, pergi ni nak menyelam. Yana. Dia ada alat dia kan. Snork. Nanti kalau yang nyelam nanti ada yang tertinggal. Apa alat dia? Huh? Alat-alat dia. Cari alat dia. Sekejap, apa nama tu? Snork. Apa? Snorkel. Snorkeling. Yang ni ke baju dia? Tak, yang ni kan? Bukan tu. Jadi nak kejap. Nak pergi. Nak apa seluar dia? Pergi menyelam. Ketuk. Seluar dia seluar apa tak pernah tahu dah pula. Ni ke? Ni bukan ni. Apa nama seluar dia? Best lah luangkan masa dengan kakak si Raisya. Dia best lah. Sekejap mana seluar menyelam ni? Tak jumpa lah. Jangan sampai saya ni apa? Ni ke? Macam bukan ni. Tak reti lah. Last mana seluar dia? Nasib dapat kakak yang kacik. Alat. Anyway. Seluar dia yang mana? Macam baju ni sini. Kita nak menu ni? Last lagi pergi Depan kot. menyelam ni. Tahun lepas ke? Tahun lepas lah. Saya tak ingat sebab dah lama. Itu first and last kot. Mas seluar dia korang. Dia tak nak bagi bukan seluar ke? Sorry batuk pula ramai.
Nombor berapa? 79. Lah, nampak jauhnya. Warna-warni boleh tak? Oh, purple. Macam lampu bergerak. Kasut dia apa? Korang doa lah kan lah instrumen ni tak ada kena kopi kanan. Boleh saya post dengan lancar. Ni ke kasut dia? Kena. Aduh, nak pening lah. Apa makan Panadol lah. Ni ke? Oh, adik dah jumpa kasut dia 58. Apa lagi ya barang-barang dia? Kau fikirilah. Apa lagi ya barang-barang dia? Saya lupa lah. Helmet. Bukan kasut dia ni ke? Hah? Yang panjang tu. Tahu tak Kau yang ni Kasut yang panjang tu ke? Korang ni baju menyelam ke? Dia juga satu lagi. Tak tahu bukan? Ini kodoi tak sempat nak ni. Oh ni. Sekejap mana ni? Ni 70. Mana purple dia? Tangki je sekejap. Kita pilih warna kasut dulu. Sama ke macam pelik? Tangki kat mana bag salah betul lah. Tak gila kutnya. Ya. Sekejap tangki je kan? Tangki dengan tu yang penutup yang mask tu. Kena. Aduh. Nak umi. Tak ada je. Bag parachute ke body armor? Weh, dah pening weh. Lupa makan lah. Lama. Saya tak bergerak ni. Body armor. Apa yang Ni saya buat fashion ni. Pergi berenang je. Pusinglah badan tu dulu. Mana nak nampaknya. Okay, sorry. Saya pakai ini boleh sayap ni. Kat mana? Kat mana beg tu yang body ke? Tarik tangki dekat mana ni? Tangki Tangki oksigen. Tangki oksigen Dia lupa lah. Mami. Habis baju ni. Body armor atau mask kot. Body armor atau mask? Oh, tu lah. Body armor tak gerak masa ni. Ni baju apa tu koyak Ya. Aku ya dia. Saya sah gila. Mana ada? Mana ada gila? Mana tahu kita menyelam tu kan? Tiba-tiba nak lemas. Gunalah sayap. Kan function ni kat situ sayap. Weh, penat tak adalah. Aduh. Lemas. Abang. Dia lupa lah barang dia. Ini mas semua ke? Kat mana ya? Tu. Ini enggak ni. Fashion.
asyik ni. Ni apa ni? Saya main tu bola. Aduh ya Allah. Itu tidak kena. Bukan. Okay. Bukan yang tu. Ya, salam. Sikit. Apa nama? Aduh, lupa lah barang-barang dia. Rasanya abang nak masuk AB tu Caesar. Mana ni korang? Lupa ke? Dah pening-pening ni. Black. Kemungkinan. Mana ada abang botak tu nak minum? Dia buat vote. Syesah. Vote ke mana? Apa je? AB dengan ni. Macam tu kan? Tak tahulah. Adik, apa je? Mas dia. Tak jumpa lah, macam mana ni kan? Sorry bang, Rekas. saya salah dengan abang tadi bang. Rekas tak boleh gerak. Kata-kata dengan dia. Ke dia tak boleh ni? Pressure. Macam mana ni? Diam ni. Abang tak payah bayar. Macam je. Janganlah gitu. Tak apa, tak payah bayar. Mana? Mereka tak jumpa lah. Macam mana? Let's go je. Ini ke? Yang ilang-ilang naik je. Tak apa.
Eddie. Eddie. Ni ke? Kau kan? Macam bukan je. Ni. Pakai hotspot ke? Ya, pakai hotspot. Tak yang buat baju scuba ni macam lama nak jadi benda tu. Rindu nak ni. Saat ni mana barang-barang ni, tangki apa semua tak ada. Kalau tak ada ada. Mana? Penat lah, tak payah lah kan? Sekejap lagi. Tak payah. Mana ada orang ni lah. Pasal yang tengah ni. Sekejap kan. Biar je lah, rasa je lah. Nanti sambung balik. Terlihat duduk. Cik biasa. Bawa baju lagi. Bersih dulu. Oh, like-nya. Itu. Tengok pink. Oh. Saya tak lihat pun. Weh, naik teruk ni. Apa ni? Adik tak jumpa pun apa semua peralatan dia. Pakai baju ni je lah. Pergi tinggi lah korang. Dia kat kedai tadi set baju dia yang mana. Saya dah goreng.
Ni end live lah. Sekejap. Korang saya end live dia. Saya end live dulu ya. Bye bye.